Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung tentang tajuk seterusnya ialah tentang qaul sahabi ataupun kata-kata sahabat ataupun pandangan sahabat. Dalam perbincangan ini kita nak lihat sama adakah setiap pandangan sahabat iaitu sahabat Nabi SAW itu akan menjadi sumber hukum ataupun menjadi satu hukum yang mengikat kepada umat Islam. Nah, ini adalah penting kerana jika ia mengikat umat Islam, mengikat ni maksudnya dia memberi kesan kesan agama kepada kita. Maksudnya kalau dia kata wajib, kita wajib buat. Kalau kita tak buat, berdosa. So, adakah pandangan ataupun kata-kata sahabat ini menjadi kesan hukum kepada umat Islam? Itu yang menjadi pertimbangan kepada sumber hukum. Sebab jika tidak, dia akan menjadi sumber kepada hukum Islam itu. Okey, so pertamanya bila kita bincang qaul sahabi, man sahabah kat sini. Siapa sahabat itu? Siapa sahabat yang dimaksudkan itu? Iaitu mereka yang menemui Rasulullah SAW, beriman kepadanya, bergaul dengannya dalam sesuatu masa, sama ada lama dia bergaul dengan Nabi, kalau kita katakan umur Nabi 63 tahun, selama 63 tahun dia bergaul dengan Nabi, ataupun mungkin dia bertemu dengan Nabi, dia bergaul setahun saja, tapi setahun nak bergaul. Macam mana kalau umur dia setahun kan? Ya, mungkin dia pernah sembang dengan Nabi 5 tahun, 6 tahun, dan dia mati dalam keimanan tersebut. Maksudnya dia beriman dengan Nabi SAW, maksudnya dia Islam lah. Sebab siapa yang berada pada zaman dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi SAW, maka dia bukan sahabat. Macam Abu Jahal, kita tak panggil dia sahabat, kan? Walaupun dia pak saudara Nabi, lagilah dia ni musyrik yang memerangi Nabi. Tak jadi sahabat lah. Sahabat ni orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, pernah disebut ataupun pernah bercakap dengan Nabi, maka mereka inilah sahabat. Kerana mereka menyaksikan kerasulan Nabi SAW dan juga beriman kepada baginda SAW. Okey, persoalan dia adalah dalam perspektif hukum, bila kita nak bincang sejauh mana apabila mereka itu memberi satu-satu kata-kata, memberi satu pandangan, memberi satu keterangan yang keterangan mereka itu menjadi sumber hukum. So, dalam hal ini, ulama' berkata, jika kata-kata sahabat itu dikaitkan dengan Nabi, maka kita tak kata dia kata-kata sahabat. Kita akan kata dia adalah hadis. Contoh kalau seorang sahabat dia kata, aku pernah lihat Rasulullah SAW berbuat begini. Atau aku pernah lihat Rasulullah berkata begini. Maka sebenarnya dia bukan kata-kata dia. Memanglah kata-kata dia, tapi dia bukan merujuk kepada pemikiran dan amalan dia. Tapi dia merujuk kepada kesaksian dia kepada apa yang Nabi buat. Ini adalah hadis. Ini ini adalah hadis ataupun sunnah. Kalau Nabi kata tu, kita panggil hadis lah. Man hadatsa kadzaba, iaitu apa yang Nabi cakap. Itu. Tapi kalau dia merujuk kepada perbuatan, dia adalah sunnah. Dia merujuk kepada apa yang Nabi. Tapi kita bincang di sini ialah apa yang tidak dikaitkan dengan Nabi. Contohnya, perbuatan sahabat sahaja. Jadi kata-kata sahabat sahaja ini kita panggil adalah asal. Dalam hukum syarak kita panggil asal. Asal ni dia tidak memberi kesan hukum. Tapi dia boleh menjadi panduan bagaimana para sahabat mengambil inspirasi daripada ajaran, didikan, bimbingan Rasulullah SAW. Okay, inspirasi ini bolehlah kita jadikan dia sebagai panduan, tapi tidaklah sebagai sumber hukum kerana dia tidak bersumberkan Al-Quran ataupun Sunnah. Kalau dia sumber Al-Quran Sunnah, barulah dia menjadi sumber hukum kepada hadis atau Sunnah itu. Jadi para ulama' sepakat bahawa pandangan yang bukan berasaskan akal ataupun ijtihad dalam perkara taufiqi adalah hujah syarak berdasarkan pandangan mereka kepada Rasulullah SAW. Contohnya apabila perkara-perkara itu sahabat memberi pandangan dia ataupun pemikiran dia ataupun idea mereka yang mana kita tahu dia bukan idea yang bersifat logik, yang bersifat mereka ni fikir akal mereka, tapi dia lebih kepada taufik. Taufik ni macam apa hidayah ataupun apa yang mereka dapat daripada Nabi sebenarnya. Contohnya Ibn Mas'ud apabila dia kata tempoh haid yang paling singkat adalah 3 hari.
Hari ni pandangan Syafi'i adalah satu hari satu malam kan. Tapi pandangan itu pada asal dulu bukanlah pandangan dia, tapi dia dikaitkan dengan apa ni, taufik yang perbincangan mereka dengan Rasulullah pada masa itu. So itu boleh jadi kepada sumber kepada uh, apa ni, uh, hadis jugalah ataupun sunnah Nabi pada masa tersebut. Dan mereka ulama juga sepakat bahawa pandangan yang sepakat antara mereka adalah boleh jadi hujah syara'. Ini dari segi kedudukan hukum berdasarkan kepada ijma', sumber hukum ketiga yang kita telah belajar. Di mana ijma' ni dia bukan bersumberkan Al-Quran, dia bukan bersumber sunnah, tapi adalah kesepakatan antara ulama'. Jadi kalau kita kata sahabat ni adalah ulama' yang lebih besar daripada ulama'-ulama' lain kan, sebab dia bergaul dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, tidur sebantar dengan Nabi mungkin dalam kejadian-kejadian tertentu yang mungkin secara tak langsung mereka menyaksikan sendiri perkembangan hukum Islam pada zaman Nabi. Jadi dalam kes-kes yang mereka bersepakat secara jelas antara mereka, ijma' sharih ataupun secara diam, mereka tidak membantah yang itulah hukum yang sepatutnya diputuskan, maka dalam konteks ini kesepakatan antara sahabat itu adalah bertaraf ijma'. Dia bukan pandangan sahabat secara persa, maksudnya bukan pandangan itu secara terkecuali sebagai satu sumber hukum pandangan sahabat, tapi dia lebih kepada pandangan sahabat yang wujud dalam konteks ijma'. Nampak tak? Dia beza kalau kita kata, oh ini pandangan sahabat. Betul. Adakah pandangan sahabat ini secara ijma'? Jika ijma', dia duduk bawah ijma'. Dia bukan duduk bawah kata-kata sahabat yang kita pegang. So kalau dia individual punya pandangan, dia tidak memberi kesan hukum. Contoh persepakatan ulama sahabat tentang bahagian pusaka untuk nenek dan datuk ialah 1/6 sebagai contoh, kan? Itu adalah yang telah disepakati. Dan para ulama sepakat juga bahawa pandangan seorang sahabat yang merujuk kepada ijtihadnya ataupun pandangannya ataupun pemikirannya bukanlah hujah, bukanlah hujah kepada sahabat yang lain. Maksudnya bukan hujah ni bukan menjadi sumber hukum ataupun bukan menjadi satu penguat hukum ataupun kita kata apa, bukan menjadi satu push factor ataupun push element yang mana orang lain kena buat bila seorang sahabat suruh. Tidak, dia tidak memberi satu kesan hukum. Sebab di kalangan sahabat juga mereka berbeza pandangan. Ada berpandangan macam ni, berpandangan macam ni kan. Mereka pun ada khilaf. Sebab tu kalau kita tengok setengah sahabat ada yang keras, ada yang lembut kan. Macam Sayyidina Umar keras, Sayyidina Abu Bakar lembut contoh. Jadi jikalah katakan pandangan sahabat ni sama semua kan, ataupun setiap pandangan sahabat ni kita kena pegang, habislah sebab mereka berbeza pandangan. Pandangan mana yang kita nak ambil? So dia akan memberi satu ketidaktentuan dalam konteks sumber hukum. Sebab itu pandangan sahabat tidak boleh, pandangan sahabat secara individu maksud saya, tidak boleh menjadi sumber hukum, berbeza dengan pandangan sahabat yang wujud secara kolektif ataupun secara ijma'. Itu memberi kesan hukum, tapi bukan di bawah pandangan sahabat, tapi di bawah ijma'. Okey, selepas sahabat adalah tabi'in kan. Tabi'in adalah tabi'. Tabi' ni orang yang mengikuti, iaitu satu golongan yang wujud selepas zaman sahabat. Maksudnya apabila Sayyidina Rasulullah SAW wafat, maka sahabat akan menjadi pelapis. So sahabat akan mengajar kepada generasi baru. So generasi baru ini dipanggil tabi'in. Jadi ulama khilaf sama ada pandangan sahabat yang berdasarkan akal ijtihad mereka ini boleh menjadi hujah kepada tabi'in ataupun fuqaha selepasnya. Okey, apa pandangan dalam hal ini? Sebab kita masih bincang tentang sejauh mana pandangan fuqaha ini, pandangan sahabat ini mengikat ataupun memberi kesan hukum kepada tabi'in. Jadi dalam kes ini, sebahagian ulama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Qadim bermaksud pandangan Syafi'i dahulu semasa Syafi'i berada di Mesir. Dan sebahagian ulama menyatakan hujah syarak utama daripada qiyas, dan sekiranya ada khilaf, para mujtahid adalah memilih pandangan mereka yang terbaik. Ini pandangan sebahagian ulama kerana mereka berpandangan sahabat orang yang menyaksikan
nas ataupun yang menyaksikan perkembangan fiqh. Dan kemungkinan ijtihad mereka betul itu adalah lebih besar daripada silap. Dan sahabat adalah ahli tanzil. Tanzil ni ahli yang menyaksikan turunnya nas. Tanzil daripada kata nazala, nuzul, nuzul Quran kan berlakunya. Jadi mereka yang sentiasa bergaul dengan Nabi SAW, tentunya mereka mempunyai lebih lebih hidayah, lebih keberkatan, lebih kalau kita kata Nabi maksum, dia tu lebih dekat dengan maksum. Contohlah kan. Ini dari segi pemikiran ataupun kehujahan lah para ulama apabila mereka nak katakan bahawa pandangan sahabat lebih kuat kepada betul. Itu pandangan daripada satu kelompok. Manakala sebahagian ulama lain seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, Syafi'i, yang selepasnya Syafi'i Jadid semasa di Baghdad, sebahagian Imam Ahmad, Mazhab Ahmad Hanbali, dan sebahagian Ibnu Hazm berpandangan pandangan sahabat ini bukan hujah dan mustahil adalah merujuk pada dalil syarak iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh dijadikan pandangan sahabat walaupun mereka itu sahabat besar sebagai sumber hukum. Kerana sumber hukum kita dalam Islam ni ada dua je, Al-Quran dengan Sunnah. Cuma yang saya kata tadi, pandangan mereka bolehlah jadi panduan sekiranya ia sejajar ataupun tidak lari daripada prinsip-prinsip. Sebab walaupun Al-Quran dan hadis tu dia terhad diturunkan dalam tempoh 23 tahun, tetapi di sana terdapat juga prinsip-prinsip ataupun prinsip-prinsip, kaedah, tata cara yang ada mirip-mirip yang diajar oleh Islam yang tidak muncul secara langsung, yang boleh dipahami oleh para sahabat besar. Jadi prinsip-prinsip atau kaedah itu boleh menjadi satu pendekatan yang kita kata boleh membantu dalam memahami hukum syarak. Dan ijtihad terdedah kepada kesalahan sekalipun daripada kalangan sahabat. Jadi sebab sahabat ni manusia biasa yang tidaklah terpilih sebagaimana Nabi yang maksum dan sebagainya, maka dan malah berlakunya perbezaan pandangan secara tak langsung. Perbezaan pandangan antara para sahabat pun pada zaman Nabi ada dengan zaman Nabi tak ada pun lagilah, maka secara tak langsung dia merujuk kepada pandangan mereka tidak akan mengikat, tidak akan menjadi hukum yang kita wajib ikut. Sebab itu mereka pandangan kedua ni mengatakan tidak harus bertaklid, tidak harus bertaklid kepada mazhab pula dah, kepada sahabat besar kerana atas alasan yang tersebut tadilah. Manakala pandangan Syafi'i daripada mazhab Jadid Syafi'i, iaitu selepas baginda Syafi'i berhijrah daripada Mesir kepada Baghdad, adalah mengatakan pandangan sahabat adalah hujah sekiranya disokong oleh qiyas dan diutamakan daripada kaul sahabi yang lain, tetapi pandangan ini ketika yang merujuk kepada qiyas. Yalah, sebab kalau kita kata pandangan sahabat sekiranya disokong oleh qiyas, qiyas ni adalah kita bandingkan perkara yang tak ada nas dengan perkara yang tak ada nas. So jika perkara itu ada nas ataupun perkara itu lebih berbentuk bandingan, dia sebenarnya duduk di bawah sumber qiyas, bukannya sumber pandangan sahabat. Jadi pandangan-pandangan ini adalah untuk membersihkan bahawa dalam pandangan sahabat yang kosong daripada sumber-sumber nas ataupun kosong daripada kemiripan dengan kaedah nas, kaedah yang bersumberkan nas, maka kita tak boleh kata dia pandangan sahabat yang boleh diikuti. Sebab tadilah, sebab sumber kita hanya kepada rujukan Al-Quran dan Sunnah. Okey. Jadi apa hujah golongan yang menolak kaul sahabi sebagai hujah? Hujah golongan yang menolak kaul sahabi sebagai hujah, maksudnya kaul sahabi tidak boleh dijadikan sebagai hujah kerana Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Berfikirlah, ambil iktibarlah. Fa'tabiru ni ambillah iktibar, ambillah pertimbangan, berfikirlah, berijtihadlah. Wahai orang-orang yang bijak. Ya ulil absar ni orang yang mempunyai mata. Mata ni maksudnya orang yang banyak membaca, luas pandangan, yang bijak lah, senang kita terjemah. Jadi jika kita ikut pandangan sahabat, tapi kita baca nas, kita tak ikut nas, kita tak berijtihad daripada nas, maka dia seolah-olah kita taklid lah secara rigid dengan tu. Dan ijma' juga, hujah yang kedua adalah ijma' bahawa para sahabat boleh berbeza pandangan. Macam tadilah kita bincang,
bila sahabat ni dia berbeza pandangan, tiba-tiba kita kena ikut sahabat, kan? Nanya Pak Kasim lah. Maksudnya jenuhlah masyarakat Islam akhir zaman untuk mengikuti sahabat mana yang nak. Dia dah jadi macam mazhab pula kan. Sebab itu pandangan sahabat, cuma bila kita bincang mazhab, sebenarnya imam mazhab dia mengikut juga pandangan-pandangan sahabat tertentu. Itu tak adalah, tak ada masalah sebab mazhab ni dia tidak mengikat, dia boleh pilih yang mana yang paling tepat dengan maqasid. Cuma bagi orang awam yang tak tahu, dia orang mesti ikut mazhab supaya tidak kacau bilau dalam masyarakat lah. Tapi untuk menjadi satu sumber hukum, dia tidak, pandangan sahabat tidak boleh menjadi sumber hukum, tidak boleh menjadi hujah. Dan sahabat juga adalah ahli ijtihad. Sebagaimana kita tengok sahabat, imam apa ni? Imam pula lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman dan sebagainya berijtihad dalam mengeluarkan hukum dalam kes-kes yang selepas kewafatan Rasulullah SAW. Mereka mempunyai pandangan yang berbeza. Itu yang menyebabkan bahawa mereka tidak boleh jadikan hujah. Kerana mereka juga buat kesalahan. Bukanlah salah besar, kan? Tapi kesalahan yang mungkin pandangan mereka tidak diambil oleh Rasulullah. Ataupun pandangan mereka tidak semestinya menjadi sesuatu yang terus diterima, kan? Sebab itu berlakunya perselisihan juga dari sudut pemilihan khalifah selepasnya, kan? Apabila beberapa tindakan ditegur oleh ulama sahabat yang lain dan sebagainya. Dan sahabat juga iktiraf ijtihad tabi'in. Sahabat pun di kalangan mereka ada yang menerima pandangan imam-imam tabi'in yang selepasnya yang muncul. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat itu tidaklah dia tu kena ikut pandangan dia saja. Mungkin ada pandangan lain. Ini menunjukkan bahawa sahabat itu tidak memiliki satu kedudukan dari segi pandangan mereka yang mengikat umat Islam yang lain. So pandangan sahabat tidak boleh jadi hujah kalau mengikut kepada pandangan ataupun hujah golongan ini. Manakala golongan yang mengatakan pandangan sahabat ini adalah satu hujah, ataupun pandangan sahabat ini adalah sesuatu yang mengikat, yang menjadi hukum syara sebab dia berhujah juga dengan Al-Quran. Dia kata kuntum khaira ummatin, dia kata pula firman Allah dengan hujahnya daripada firman Allah ni, apabila Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu ni sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi dia kata nas ni merujuk pada sahabat. Dia merujuk pada sahabat. Jadi sahabat ni lah sebaik-baik umat. Ini tafsiran dia lah. So kalau kita tidaklah kita tafsirkan kepada umat manusia umumnya, tapi dalam kes ni golongan yang menerima hujah sahabat ni, dia kata inilah hujah bagi golongan yang menerima tentang sahabat sebagai mempunyai pandangan yang mengikat. Ashabi kan nujum bi ayyihum iqtadaitum ihtadaitum. Mereka kata Nabi kata, tapi ini bukan ini adalah hadis yang mauquf, hadis yang maudhu'. Nabi tak pernah kata pun ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang. Siapa yang mengikuti mereka, maka mereka akan dapat hidayah. Ini dikatakan dia pandangan-pandangan yang ekstrim pada kelompok inilah. Iqtadu billazina min ba'di Abi Bakar wa Umar. Kamu ikutlah pandangan mereka, orang-orang yang selepasku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi pandangan ini, hadis ini dikatakan dia bukan merujuk kepada mesti ikut dalam konteks pandangan mereka itu menjadi sumber hukum, tidak, tapi dari segi kepimpinan. Itu okeylah. Jadi golongan ini juga berhujah dari segi akal bahawa sahabat, pandangan mereka ni mengandungi unsur samak dan barakah. Samak ni bermaksud mendengar. Maksudnya dia orang kata sahabat ni dia mendengar sebab dia menyaksikan kerasulan Nabi, dia berjuang bersama Nabi, bagaimana ayat Quran turun dan hadis muncul dan sebagainya. Maka secara tak langsung unsur samak itu dia mendengar daripada Nabi, dan juga barakahnya kerana hidup sezaman dengan Rasulullah SAW menyebabkan pandangan-pandangan sahabat adalah menjadi sumber hukum. Ini hujah golongan. Okey, jadi dalam konteks kita hari ini, berdasarkan dua hujah tadi,
Dan juga definisi tadi, kita berpandangan bahawa qaul sahabi ataupun pandangan ataupun fatwa sahabat bukanlah hujah yang mesti dipegang, tetapi kita digalakkan mengutamakannya apabila tiada sumber-sumber daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Atau tiada dalil-dalil lain yang muktabar. Oleh itu berpegang dengan pandangan sahabat adalah lebih utama ataupun aula. Jadi kita berpandangan dalam menjadi sumber hukum ini, pandangan sahabat hanyalah sebagai satu panduan. Jika memberi lebih pencerahan kepada sesuatu pandangan ataupun sesuatu nas yang wujud dalam Al-Quran atau Sunnah, dia sebagai penjelas ataupun sebagai memberi keterangan. Tapi pandangan itu jika wujud secara kolektif di kalangan sahabat, dia akan jadi ijma'. Jika dia wujud berdasarkan penceritaan kepada perbuatan Nabi ataupun kata-kata Nabi, dia akan menjadi sunnah ataupun hadis. Apabila dia wujud sebagai perbandingan kepada nas ataupun hadis yang telah ada, dia akan menjadi qiyas. Nampak tak? Tapi kalau pandangan sahabat itu berdiri sendiri sebagai satu pandangan yang solely berpunca daripada sahabat itu sendiri, dia akan menjadi ijtihad sahabat itu sahaja. Yang mana dia seperti ijtihad orang-orang lain, manusia lain yang mungkin betul dan mungkin salah, kan? Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad dan betul dalam ijtihadnya maka dapat 2 pahala, siapa berijtihad dan salah berijtihadnya dapat 1 pahala kerana usaha dia untuk ijtihad. Jadi dalam kes ini pandangan sahabat tidak mengikat, dia bukan sumber hukum dan dia hanyalah sebagai panduan ataupun ataupun panduanlah kepada kita umat Islam dalam menentukan hukum sahaja. Okey, so itulah yang stand kita dalam memahami pandangan qaul sahabi dalam sumber hukum Islam ataupun usul fiqh. Okey, itu saja untuk kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.